batuk yang berpanjangan yang tidak selesai-selesai. 2-3 bulan. Ada yang saya jumpa hari itulah ada banyak kali lah. Doktor saya dah beli ubat batuk makan 2 bulan. Saya cakap ya Allah, terlampau lama makan ubat batuk untuk dalam tempoh 2 bulan. Sendiri. Satu, isunya tak sihat lah. Yang kedua, batuk sini adalah satu benda yang menyeksakan dada tu. Menyeksakan dada sebab dia guna otot kita dan daya yang banyak. So, sebenarnya kebaikan yang saya jumpa punca dia di sini, atas. Ni, hidung ni. Kenapa kaitan dengan hidung? Sebab bila seseorang tu, dia punya hidung dia block. Dia ada rhinitis, hidung dia block, dia akan guna mulut. So, bila and then bila hidung dia block, dia akan nafas dia akan bergantung dekat mulut. So bila dia nafas bergantung kepada mulut, waktu siang okey lagi, malam berdengkur. So jadi apa? Jadi dia punya tekak dia akan merah, sakit, dan kahak pun dah start banyak. Daripada situ jadilah batuk tu pula. So benda tu dia berantai. Bila makan ubat saja, ubat batuk saja, dia hanya menyelesaikan batuk yang hujung tu je. Kita tak selesaikan yang pangkal. Pangkal ni tak selesaikan. Awak hanya settlekan yang hujung. So jadinya pesakit datang, dia tak teruk lah. Maksudnya tak lembik, tapi simptom tu berterusan. It's annoying. So itulah yang saya nak kongsi untuk hari ini.